kalau korang ada masa nak buat minyak, nak sambil menikmati alam suasana, ada yash kat belakang-belakang ni, boleh datang dekat Park Langkawi ni. Tempat dia memang cantik. Sambil tu boleh isi minyak. So, lepas ni kita pergi dekat cable car. Hari ni kita orang bergerak dengan Honda Accord lama tahun 2008. Walaupun kereta ni dah lama, tapi bila bawa memang smooth dan sedap. Lepas tu dah ramai sayang Accord ni ya. Main attraction dekat Langkawi je lah. Cable car. Let's go. Halang muka sayang tu. Okay. Sebenarnya dekat sini bukan sekadar naik cable car saja. Banyak lagi aktiviti yang korang boleh buat, termasuklah Sky Breeze, Sky Glide dan beberapa aktiviti yang lain. Cuma kalau korang memang nak buat banyak aktiviti dalam satu hari, aku suggest datang awal pagi sebab bila dah tengah hari memang ramai orang kat sini. Dan waktu menunggu korang pun boleh jadi agak lama. Untuk hari ni kita orang ambil package Sky Breeze sekali dengan Sky Glide. Masa nak naik ke atas memang boleh nampak lah pemandangan Langkawi dari ketinggian. Lagi tinggi kita naik, lagi luas view yang kita boleh nampak. Sampai dekat atas dan jalan atas Sky Breeze tu memang puas hati ya. Angin kuat, pemandangan laut dan kawasan sekitar Langkawi yang memang cantik. Dan last aktiviti kita orang ialah kita orang pergi makan dekat airport sambil tunggu sunset. Dan makanan yang kita pilih ialah laksa ikan sekor. Makan laksa sambil duduk tepi airport, tengok kapal terbang lalu, dan masa sama kita orang layan sunset. Simple je sebenarnya, tapi suasana tu yang buat pengalaman hari ni rasa lengkap. Dan macam biasa perjalanan dekat Langkawi belum habis lagi. Esok kita sambung lagi. Okay lah, bye semua.